tiga negara yang banyak makan ikan. Ikan kembung, ikan tilapia. Kalau ikan laut pula ikan tenggiri. Sedap juga makan dengan asam pedas kan. Okey, nama saya Fazil. Jangan lupa follow saya dulu. Dekat tempat yang ketiga adalah negara Jepun. Negara Jepun, kita semua tahu sangat famous dengan sushi, makan ikan mentah, dan negara ini memakan banyak ikan di dalam dunia ni. Tempat ketiga tau. Dekat tempat yang kedua pula adalah negara Iceland. Negara ini sangat-sangat terpencil dekat kawasan utara Eropah. Jadi keberangkalian orang memakan ikan dekat sana sangatlah tinggi. Negara Iceland juga adalah salah satu negara yang memburu ikan paus. Walaupun ikan paus ini adalah ikan sejenis yang saiz kecil lah. Dekat tempat pertama, negara ini setiap seorang rakyatnya purata makan 80 kilo ke 90 kilo ikan setiap tahun. Ini adalah negara yang kebanyakannya adalah negara pulau yang sangat-sangat terpencil, jauh daripada negara tanah besar. Okey, ini adalah negara Maldives.